Saya duk tengah baca ni banyak kajian-kajian tentang penyakit yang sakit-sakit dan terutama sekali dia tulis kat sini gout. Saya melalui proses penyakit gout ni, ya Allah, lebih daripada 10 tahun. Tapi saya kira bukan untuk saya saja. Cerita ni memang ramai rakyat kita sebenarnya satu dunia yang kena penyakit gout. Satu, nombor dua penyakit arthritis. Kan sendi-sendi tulang-tulang kita, lepas tu yang ada tersepitnya saraf-saraf, otot keras selalu, krem dan sebagainya. Benda sakit ni jangan main. Terutama sekali gout dan arthritis ni bila dia kena, takat pakai tongkat tak baik. Pakai wheelchair pun belum tentu boleh happy lagi. Jadi saya nak nasihatkan kepada diri saya dan anda, siapa yang sakit tu, kena tahu punca dia. Satu, orang kata makan daging lah, makan seafood, kacang-kacang. Tapi itu kalau you dah kena gout. Tapi sebelum kena gout sebenarnya, gula yang merosakkan badan kita. Jadi inflamasi, merosakkan buah pinggang. Bila merosakkan buah pinggang, uric acid senang naik. Oh, makan processed food. Tu termasuk painkiller, steroid yang makan ubat-ubatan tu senang merosakkan buah pinggang. Jadi sebenarnya punca resmi ialah makanan dan buah pinggang. So kita tolong ambil daun salam. Kita ambil daun tu, kita rebus, buat masak periuk bersamaan dengan satu lagi dipanggil misai kucing. Oh, bunyi senang tapi nak cari susah tau. Okey, dos kena betul, campur sikit lagi dengan kayu manis. Dan jintan manis dan temulawak, jangan melawak. Sebab yang itulah sebenarnya menjaga kita punya ataupun membersihkan buah pinggang kita, inflamasi kita. Jadi lima-lima ni memainkan peranan. Tak ada satu saja yang jadi hero. Boleh? Saya sebenarnya dah ada. Saya buat sendiri untuk saya. Namanya Suppress Pro. Kalau you nak, sila call number kat bawah. Harganya cuma RM198. Dua, ada diskaun lagi RM180. Tapi bukan soal harga. Sakit ni, adalah orang akan sanggup bermati-matian tu tak cari Suppress Pro sekarang juga sebab dia stok limited. Nak siapkan ni sekurang-kurangnya 2 hingga 3 bulan baru boleh siap. You tunggulah 2-3 bulan kalau nak. Kalau boleh tahan sakit gout ni, arthritis ni, 1-2 minit je. Tak usah tahan lama-lama sangat sebab apa nanti dia boleh menerukkan keadaan. Jangan lupa Suppress Pro. Bye.